Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengurusi majlis atas pemberian ruang dan kesempatan kepada kumpulan kami untuk berkongsi hasil kajian yang telah kami jalankan. Yang dihormati Prof. Dr. Wan Yusof bin Wan Cik, Pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, pensyarah-pensyarah serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Pada hari ini, saya Muhammad Faiz bersama rakan pembentang saya, Wan Ahmad Nabil, mewakili kumpulan 2 Jalanan Fatwa, akan membawa hadirin sekalian menelusuri keindahan dan hikmah maqasid yang tersirat di sebalik pensyariatan ibadah haji melalui kajian yang bertajuk Maqasid Ibadah Haji, analisis tematik terhadap ayat-ayat haji dalam surah Al-Baqarah berdasarkan prinsip Hifz ad-Din. Bagi memudahkan perbincangan pembentangan ini, akan dimulakan dengan pengenalan, diikuti objektif dan metodologi kajian, seterusnya dapatan kajian dan perbincangan serta kesimpulan yang diperoleh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mulakan pembentangan ini. Baiklah, saya mulakan dengan bahagian pengenalan. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang berkemampuan. Surah Al-Baqarah menghuraikan hukum, adab dan tujuan pensyariatannya secara jelas. Sebahagian umat Islam memahami haji hanya sebagai ibadah haji tanpa menghayati maqasid di sebalik pensyariatannya. Oleh itu, kajian ini meneliti hubungan ayat-ayat haji dari sudut fiqh, namun dengan Hifz ad-Din. Kajian terdahulu banyak membincangkan hukum dan tata cara haji dari sudut fiqh. Namun, kajian yang menghubungkan ayat-ayat haji dalam surah Al-Baqarah dengan Hifz ad-Din masih terhad. Kajian ini menekankan kaedah maqasid syariah dengan memfokuskan kepada Hifz ad-Din. Dalil utama kajian ini ialah surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 203 yang menjelaskan kewajipan, larangan dan ayat-ayat berkaitan ibadah haji. Seterusnya, objektif kajian ini adalah yang pertama, menganalisis maqasid ibadah haji melalui ayat-ayat haji dalam surah Al-Baqarah dengan memfokuskan kepada prinsip Hifz ad-Din sebagai salah satu daripada maqasid syariah. Yang kedua, berana ibadah haji ini merealisasikan pemeliharaan agama melalui pengukuhan akidah, pematuhan syariat, penyucian jiwa dan penghayatan syiar Islam. Dan yang ketiga, mengkaji hubungan antara maqasid pensyariatan ibadah haji dengan prinsip Hifz ad-Din menurut perspektif Al-Quran. Dari sudut metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kaedah analisis dokumen. Data diperoleh daripada Al-Quranul Karim serta kitab tafsir mutabar seperti Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Munir. Manakala sumber sekunda terdiri daripada buku, artikel jurnal dan kajian ilmiah berkaitan maqasid syariah serta ibadah haji. Kajian ini menggunakan metod tafsir tematik iaitu Tafsir Al-Mawdu'i dengan menghimpunkan ayat-ayat haji dalam surah Al-Baqarah dan menganalisisnya berdasarkan tema Hifz ad-Din. Beralih pula kepada pendapatan kajian, analisis menunjukkan bahawa ibadah haji memainkan peranan penting dalam memelihara agama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajj wal umrata lillah famin uhsirtum famastaysara minal hadi. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung, yakni dan dihalang daripada menyempurnakannya, maka sembelihlah haiwan korban yang mudah didapati. Kajian terhadap ayat 109 surah Al-Baqarah ini mendapati bahawa ibadah haji ini bertujuan menzahirkan sifat ubudiyah, yakni kehambaan dan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, pensyariatan rukhsah seperti kewajipan membayar dam, yakni hadyu bagi jemaah yang terhalang, menunjukkan bahawa syariat Islam dibina atas prinsip kebolehan, yakni taisir, dan penghapusan kesukaran, iaitu raf'ul harj. Sekaligus menunjukkan bahawa prinsip ini memelihara maslahat umat. Selain itu, ibadah haji memiliki peranan penting iaitu dalam merealisasikan Hifz ad-Din melalui dua dimensi utama, iaitu
min janibil wujud dan min janibil adam. Dari sudut min janibil wujud, pelaksanaan syiar seperti talbiyah dan perhimpunan di Arafah memfukul akidah tauhid serta menyemai semangat persaudaraan Islam tanpa mengira perbezaan bangsa atau latar belakang. Dari segi min janibil adam, pengorbanan fizikal dan harta dalam pelaksanaan manasik haji mendidik umat Islam dan menundukkan hawa nafsu dan mengutamakan ketaatan kepada Allah SWT. Seterusnya, proses tazkiyah an-nafs yang lahir daripada ibadat ini seterusnya membentuk ketahanan rohani yang mampu melindungi ibadat individu daripada pengaruh syirik, kemaksiatan dan pelbagai bentuk penyelewengan akidah. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faiz. InsyaAllah saya akan bentangkan seterusnya iaitu isu dan perbincangan. Isu dan perbincangan yang kita dapat pada hari ini ialah maqasid ibadah haji dalam surah Al-Baqarah daripada perspektif Hifzuddin. Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, tujuan maqasid dalam sesuatu ibadah adalah yang pertama, untuk mengukuhkan akidah melalui pelaksanaan ibadah tersebut. Terdapat dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Perkataan lillah di situ menurut Ibnu Katsir, perkataan lillah menunjukkan kewajipan seseorang jemaah haji tersebut niatkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan keredaan ataupun mengharapkan kepujian daripada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pelaksanaan ibadah haji ini dianggap sebagai salah satu bentuk tarbiyah akidah kepada jemaah haji tersebut. Seterusnya, pemeliharaan syiar dan identiti Islam. Pemeliharaan syiar dan identiti Islam. Ibadah haji adalah suatu ibadah yang menghimpunkan umat Islam dari pelosok dunia. Ibadah haji ini bukan dijalankan ataupun dibuat oleh orang-orang daripada Arab Saudi saja, tetapi ibadah haji ini juga dijalankan oleh orang Malaysia, orang Indonesia dan sebagainya. Seterusnya, ibadah haji ini juga ibadah yang dilaksanakan mengikut tata cara yang sama. Dari segi pemakaiannya, turutan ibadah, bacaan zikir seperti labbaik Allahumma labbaik, dan dari sudut tempatnya. Seterusnya kita pergi kepada pecahan yang seterusnya iaitu aplikasi Hifzuddin dalam ayat-ayat haji surah Al-Baqarah. Yang pertama, kewajipan menyempurnakan ibadah haji. Ibadah haji ini diwajibkan oleh setiap jemaah apabila setelah selesai rukun yang pertama iaitu niat. Setelah ibadah tidak boleh dibatalkan dengan sengaja. Dan jemaah wajib meneruskan haji sehingga selesai. Jika terdapat berlakunya pelanggaran rukun ibadah haji tersebut ataupun melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh syariat, seseorang jemaah tersebut dikenakan denda yang dinamakan sebagai dam. Tuntutan ini untuk menjaga kesempurnaan ibadah haji tersebut. Seterusnya, larangan melakukan perkara yang mencemarkan kesucian haji. Terdapat dalil dari surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman farada fihinnal hajja fala rufut wala fusuq wala jidal fil hajj. Perkataan rafath, fusuk, jidal mempunyai bentuk larangan-larangan yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan rafath? Menurut Atta, rafath bermaksud jima', iaitu hubungan suami isteri dan juga perkataan-perkataan yang cabul, perkataan-perkataan yang mencarut. Seterusnya, fusuk. Fusuk adalah satu bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi tingkah laku ataupun percakapan. Seterusnya yang dimaksudkan dengan jidal. Jidal adalah perbalahan ataupun pertengkaran ataupun perdebatan yang tidak memberikan faedah kepada sesama Muslim. Seterusnya kita pergi kepada pecahan yang terakhir iaitu hubungan ibadah haji dengan pemeliharaan agama. Ibadah haji adalah ibadah yang menyatukan umat Islam dari segi pemakaiannya iaitu ihram yang berwarna putih. Pemakaian ihram yang berwarna putih ini menunjukkan
tidak kira siapa pun, sama ada Perdana Menteri ataupun Raja, setiap jemaah haji tersebut hendaklah memakai pakaian ihram yang sama. Seterusnya, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan bagi kesimpulannya pada hari ini, ibadah haji merupakan ibadah yang membentuk keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kajian terhadap ayat-ayat haji surah Al-Baqarah menunjukkan bahawa pensyariatan mengandungi paduan serta hikmah yang menyeluruh kepada umat Islam. Jadi sekadar itu daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.